Hello, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya buat kerepek cheese dibuat daripada kulit popia tau. Sangat sedap. Cara dia mudah je. Kita beli kulit popia ni yang lebih kurang 500 gram yang besar tu. Kemudian kita gunting begini. Kalau kita nak buat 4 segi besar pun boleh, tapi saya buat 4 segi kecil begini. Dan saya buat lapis-lapiskan pun tak apa. Begini. Nampak tak? Saya buat lapis-lapis, tak apa. Saya malas nak buka-buka Mudah sangat resepi, tapi rasa dia sedap. Okey. Kemudian kita panaskan kuali ataupun kita panaskan minyak. Api sedang janganlah api besar sebab nanti selalu dia akan jadi hangus. Okey, masukkan kita punya kulit popia tadi. Okey. Kemudian kacau-kacau lah. Bila dah nampak kuning tu, kita balikkan Kita goreng pula bahagian bawah tu biar serata lah kan masak dia. Okey. Ini sangat sedap tu. Okey. Kita bila dah garing macam tu, dia akan kuning keemasan macam ni kan. Kita akan teruskanlah. Sejukkan dulu. Okey, selepas tu kita letak atas paper begitu. Kalau tak ada paper, letak dalam dulang pun tak apa. Okey. Kemudian kita taburkan cheese powder Cheese powder ni boleh kita beli dekat kedai barang-barang bakery Ni sangat bagus tau. Nanti saya tuliskan jenama di tepi. Okey. Gaulkan serata. Sekarang kita boleh simpan ataupun boleh makan dah sekarang. Mudah sangat kan kerepek kita kan. Dan rasa dia sangat sedap. Super crunchy, super rangup ni. Nampak tak? Bolehlah simpan dalam tempat kuih kita untuk hari raya ataupun kita nak makan sekarang pun boleh. Okey. So, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.